kau selalu tanya dalam hati, bilakah agaknya kau akan benar-benar rasa bahagia? Dan setiap kali soalan itu datang, tanpa sedar mata kau mula mencari jawapan di sekeliling. Kau tengok orang lain, kawan-kawan yang kau rasa hidupnya lebih senang, lebih berjaya. Kau tengok pasangan yang nampak romantik, keluarga yang sentiasa bergelak tawa dalam gambar. Semuanya kelihatan bahagia di mata kau, tapi dalam hati kau ada ruang yang kosong. Kosong walaupun kau dah cuba isi dengan macam-macam. Lalu kau pun fikir sendiri, mungkin aku belum cukup untuk layak rasa bahagia. Tapi pernah kau tanya, siapa yang ajar kau bahawa bahagia itu mesti luar biasa, mesti besar, mesti mewah, mesti sempurna, mesti penuh gelak ketawa, bunga dan kejutan? Kau pernah tak duduk sorang-sorang lepas satu hari yang panjang dan meletihkan dan tiba-tiba rasa tenang hanya sebab dapat hirup angin petang yang sejuk, senyap dan nyaman? Kau pernah rasa terharu hanya sebab seseorang tanya, kau okey ke hari ini? Atau rasa syukur hanya sebab dapat baring atas katil dan tidur lena selepas seharian yang serabut? Dia semua bahagia juga. Tapi kau tak nampak sebab kau sibuk sangat cari bahagia yang besar, yang sempurna, yang semua orang nampak. Sampai kau buta pada bahagia yang halus, yang sunyi tapi sangat bermakna. Kau selalu cakap, aku akan bahagia bila gaji aku naik. Aku akan bahagia bila ada pasangan. Aku akan bahagia bila semua masalah aku selesai. Tapi cuba kau ingat balik berapa banyak bila yang kau dah lalui dan berapa banyak kali selepas semua itu kau tetap rasa kosong. Itu kerana kau dah letakkan syarat untuk bahagia. Dan bila bahagia ada syarat, kau akan sentiasa rasa belum cukup. Kau letakkan bahagia di hujung garisan, padahal dia jalan sebelah kau setiap hari. Kau cuma tak pandang. Sebab bahagia itu bukan destinasi. Ia bukan tempat yang kau akan sampai bila semua masalah selesai. Bahagia itu keputusan. Pilihan untuk melihat kebaikan kecil dalam hidup yang serabut. Pilihan untuk rasa cukup dengan apa yang ada sebelum sibuk kejar yang belum tentu akan datang. Ya, aku tahu kau pernah lalui hari-hari yang gelap, hari di mana semua terasa berat, kosong, tak bermakna, hari di mana kau rasa penat hanya untuk jadi kuat di depan orang. Tapi hakikatnya, kalau kau masih mampu rasa sedih, itu tanda hati kau masih hidup. Dan hati yang masih hidup, masih boleh rasa bahagia, kalau kau izinkan. Hari ini aku nak ajak kau fikir semula. Adakah selama ini kau betul-betul tak bahagia? Atau kau yang tak perasan bahawa bahagia itu dah lama datang menyapa? Kau tak perlu tunggu hidup jadi sempurna. Kau tak perlu tunggu orang beri pengiktirafan. Kau tak perlu tunggu semuanya senang untuk mula bersyukur. Kalau kau boleh hargai saat-saat kecil, seperti pelukan ibu walau sebentar, seperti suara anak yang panggil ayah lepas balik kerja, seperti senyuman yang tak disangka dari orang asing, atau hanya secawan kopi panas di waktu pagi, maka kau sebenarnya sedang belajar untuk rasa bahagia. Bahagia bukan tentang hidup yang sempurna. Bahagia itu bila kau mampu rasa cukup dalam keadaan yang tidak sempurna. Sekarang kau ada dua pilihan. Engkau boleh terus kejar bahagia yang sempurna sampai kau letih, kecewa dan hilang rasa syukur. Atau kau boleh pilih untuk mula hargai bahagia yang kau dah ada hari ini dan bina hidup yang lebih bermakna satu hari demi satu hari. Sebab pada akhirnya, bahagia itu bukan sesuatu yang kau tunggu. Bahagia adalah sesuatu yang kau pilih.